Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung ke masalah 38. Khusyuk dalam solat. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari sekalian, satu intipati ataupun perkara atau elemen penting dalam solat ialah khusyuk. Ini sangat penting kepada kita dalam menunaikan ibadat, apatah lagi yang ibadat yang menjadi teras kepada syariat Islam, iaitu solat. Kerana dinilai solat itu pada khusyuknya. Solat yang lengkap, rukun, sunat dan sebagainya, aturannya itu belum sempurna. Kerana ada satu lagi perkara yang dinilai, iaitu khusyuk. Inilah yang membuatkan ibadat kita benar-benar berkualiti untuk kita persembahkan kepada Allah dan sebagai bekalan kepada kita. Baik, apa itu khusyuk? Khusyuk ialah kerendahan diri. Makna perkataan khusyuk itu sebenarnya merendah diri. Yang ini memberi perhatian dengan sepenuh hati atau bersungguh-sungguh menumpu kepada sesuatu perkara. Bermakna khusyuk ialah menumpu, memberi sepenuh perhatian, minda dan jiwa kita hanya tumpu kepada solat itu. Bacaan-bacaan kita, pergerakan kita dalam solat itu kita fokus tanpa ada gangguan, tanpa ada minda ataupun fikiran kita yang berpaling daripada memberi perhatian dalam solat itu. Khusyuk sangat penting dalam solat dan menjadi rahsia agung untuk melengkapkan ibadat. Jika tubuh badan melakukan solat, pergerakan seperti qiyam, ruku', i'tidal, sujud dan sebagainya, namun hati lalai daripada khusyuk, hati tidak hadir bersama-sama solat, maka solat itu kosong dan tidak memberi apa-apa kesan. Solat sebenarnya membina kepribadian seseorang. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dalam surah Al-Mu'minun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita, Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman berjaya. Antara ciri kejayaan orang-orang beriman, ayat yang kedua Allah Ta'ala beritahu, Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengulas bahawa Allah Ta'ala meletakkan kejayaan orang yang beriman pada khusyuk di dalam solat. Bukan sekadar mendirikan solat semata-mata, tetapi dia punya berpunca daripada khusyuk di dalam solat. Ramai orang mengerjakan solat, tapi kita tidak tahu adakah kesemuanya itu khusyuk di dalam solat. Kerana khusyuk itulah yang membuatkan, yang melahirkan, yang akhirnya mencipta kejayaan bagi orang-orang yang beriman. Yakni mereka yang tiada khusyuk dalam solat tidak dapat mencipta dan membina kejayaan dan tidak dianggap sebagai orang yang berjaya. Itu pandangan Ibnul Qayyim. Baik, bagaimana untuk kita mendapat khusyuk itu? Khusyuk boleh dicapai dengan mengosongkan hati daripada perkara serta urusan dunia ketika hendak memulai solat. Memberi tumpuan sepenuh hati dan fikiran kita terhadap bacaan dan setiap pergerakan dalam solat. Itu antara tips yang dinyatakan oleh para ulama bagaimana untuk menghadirkan khusyuk di dalam sembahyang, iaitu dengan mengosongkan fikiran kita daripada perkara
ataupun urusan dunia. Kita kena berusaha, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana untuk mendidik dan melatih hati dan minda kita apabila kita mula nak takbiratul ihram untuk memulai solat. Urusan dunia itu hendaklah dikosongkan, ditepikan dan dilupakan. Ini perlu latihan sebenarnya, tuan-tuan. Wallahu a'lam.